Okay guys, hari ni saya nak cerita 3 benda yang rendah dekat rumah ni. Rendah yang pertama adalah rumah ni kos rendah. Rendah yang kedua, harganya rendah 135 sahaja. Dan rendah yang ketiga, tengok pagar dia pun rendah. Rumah ni di SIBC Seri Iskandar. Rata-rata orang menyewa di sini sebulan RM500. Rumah ni RM135,000 sahaja. Bulanan dalam RM700. Lebih baik beli rumah sendiri. Okey, jom kita masuk. Ini ruang tamu dan ruang makan. Okey, rumah ni ikutkan ada 3 bilik, tapi owner dah pecah satu bilik jadi 2 bilik je tinggal sekarang ni. Okey, ini bilik tidur yang pertama. Memang luas, okey. Dan kita ke bilik yang kedua. Ini bilik yang kedua. Lantai simen ya. Ini bilik mandi. Ini tandas. Ikutkan sini adalah asalnya sini dapur. Tapi owner dah tambah dinding ni dan owner pecahkan bilik belakang ni. Ikutkan di sini ada satu bilik lagi. Tapi owner pecahkan jadikan dapur besar. Dapur dia dah besar dan dia dah tambah belakang ni sikit. Okey, kita boleh keluar terus. Ni luar rumah lah, ni lorong belakang. Kita ada tanah di tepi. Sikit je tanah di tepi rumah. Ini keadaan belakang rumah. Tabletop pun dah buat. Memang luas lah dapur dia ni. Okey, pada anda yang berminat dengan rumah teres setingkat di SIBC Seri Iskandar ini, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi 135 sahaja. Lebih baik memiliki rumah sendiri daripada rumah sewa. Okey, bye.